Hai semua, pernah tak rasa macam leceh sikit nak log masuk ke sistem AINS Nilam? Jangan risau, dalam panduan ringkas ni saya akan tunjukkan cara yang paling senang dan cepat. Jom kita mulakan. Okey, dah sedia? Kalau anda dah tak sabar nak mula rekod semua bahan bacaan, jom kita buat sama-sama, langkah demi langkah. Senang je! Okey, pertama sekali, kita akan guna cara yang paling biasa, iaitu guna komputer atau laptop anda. Tak kisahlah anda pakai Google Chrome ke, Microsoft Edge ataupun Firefox, semuanya boleh. Perkara pertama, buka je player internet anda dan type alamat laman web ni, ains.mo.gov.my. Pastikan ejaannya betul tau. Jangan tertinggal satu huruf pun, barulah kita sampai ke halaman yang betul. Bila anda dah sampai di laman utama AINSIN Nilam, mata anda kena cari satu butang ni, butang log masuk. Dan nampak? Terus je klik butang tu untuk kita mulakan prosesnya. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting. Di sinilah kita akan gunakan email delima anda. Jadi pastikan anda dah ada butiran log masuk tu sedia ya. Dekat sini, anda akan nampak beberapa pilihan. Tak perlu pening-pening, cari dan klik je pilihan yang ada tulis log masuk menggunakan D5. Lepas tu, akan keluar satu ruangan kosong untuk anda isikan alamat email D5. Ini contoh format yang betul. Pastikan email anda ikut format macam ni. Nama anda diikuti dengan simbol @moe-dl.edu.my. Selalunya orang tersilap kat sini, jadi periksa 2 kali tau sebelum teruskan. Seterusnya, bahagian yang kadang-kadang buat kita terdiam sekejap, kata laluan. Dan macam yang terpapar dekat skrin tu, satu peringatan mesra untuk kita semua. Password, jangan lupa. Betul kan? Inilah kunci untuk kita masuk. Okey, jadi masukkan kata laluan email delima anda dengan cermat. Bila dah yakin betul, terus klik butang seterusnya atau sign in. Dan kita dah hampir berjaya. Tapi macam mana pula kalau tak ada komputer? Jangan risau, tak ada masalah langsung. Guna telefon bimbit pun boleh. Sebenarnya, kadang-kadang lagi cepat tau. Caranya mudah sangat. Mula-mula, buka Google dan cari AINS Nilam. Lepas tu, pilih je pautan yang betul. Dari situ, langkah-langkahnya sama je macam tadi. Masukkan email dan kata laluan delima anda. Senang kan? Dan tanya, anda dah berjaya pun log masuk. Power kan? Jadi sekarang, bila dah ada kat dalam, apa langkah pertama yang kita nak buat? Ya, kalau anda dah nampak paparan utama portal ni, maksudnya anda dah berjaya. Hebat! Sekarang, jom kita tengok apa nak buat lepas ni. Inilah dia tujuan utama kita. Untuk mula rekod semua buku yang anda dah baca, cari menu atau butang yang ada perkataan Nilam. Klik je dekat situ dan anda akan terus dibawa ke halaman untuk mula masukkan rekod bacaan. Jadi, sekarang anda dah tahu cara nak masuk dan mula merekod. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Agak-agaknya, buku menarik mana yang akan jadi rekod pertama anda? Selamat merekod!